Assalamualaikum. Nama saya Murdifing bin Mustafa, atau lebih dikenali dalam memanah berkuda ni Mur sahaja. Saya berasal daripada Sabah dan kini menetap di Selangor. Saya sekarang sudah berumur 37 tahun. Saya start berkuda ni pada tahun 2019. Ketika itu saya belajar di Sabah di bawah bimbingan Sarjan Marshal Ajail daripada ATM. Lepas tu tapi saya banyak berkembang di Semenanjung ni lah. Saya belajar daripada coach-coach di Semenanjung ni seperti Ustaz Azizan yang mengajar saya dalam memanah berkuda ni lah. Kini saya sebagai ahli dalam kelab memanah berkuda Al-Farisi Selangor. Saya ada aktif menyertai pertandingan memanah berkuda di serata tempat. Di seluruh Malaysia ni saya sudah banyak menjelajah untuk menyertai pertandingan memanah berkuda. Pencapaian saya pernah memenangi, saya pernah podium dalam big event dalam LMB, Liga Memanah Berkuda Malaysia pada tahun 2022, dan juga saya pernah nombor 3 dalam cabaran panahan berkuda Sabah, iaitu pada tahun lalu. InsyaAllah pada tahun ini pula saya akan mengorak langkah ke Indonesia pula untuk bertanding di sana dalam Liga Memanah Berkuda Indonesia yang akan berlangsung pada 5 hingga 8 Februari 2026 di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Sebelum ni saya menyertai banyak jenis sukan macam bola sepak, berenang, badminton, bola tampar, takraw dan sebagainya lah. Tapi tiba-tiba saya mencuba sukan memanah. Saya dibagi tahu sukan memanah ini, apa yang saya diajar, memanah ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga berkuda pun sunnah Nabi. Ketika itu saya mula meminatinya. Dan tetapi bagi saya, antara semua sukan yang pernah saya ceburi dalam hidup saya, paling susah untuk belajarnya adalah sukan memanah berkuda. Memang susah. Saya ambil masa bertahun saya melalui proses step by step. Baru saya boleh dapat mahir dalam memanah, mahir dalam menunggang kuda, dan seterusnya itu saya gabungkannya menjadi pemanah berkuda. Saya ambil masa yang cukup lama lah. Dia ambil masa tahun hingga saya boleh seperti sekarang lah. So, InsyaAllah pada minggu depan kami akan ke Temboro mewakili Malaysia untuk dalam pertandingan memanah berkuda, dalam pertandingan Liga Memanah Berkuda Indonesia. Jadi saya mohon sokongan daripada seluruh Malaysia dan juga daripada seluruh netizen untuk menyokong kami dan juga mendoakan kami agar menang. InsyaAllah kami kali ini kami antar semua kategori, daripada professional atlet, daripada senior atlet, junior atlet dan juga women atlet. InsyaAllah kami akan membawa pulang medal untuk Malaysia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asharif bin Khairul Azhar. Saya berumur 16 tahun dan berasal dari Selangor, tinggal di Perak. Dan saya mula belajar memanah berkuda di tahun 2022, di mana umur saya 12 tahun. Dan awal mula saya belajar di KRT Stable and Archery di Tronoh, Perak. Dan saya belajar bersama coach saya, Muhammad Alfi Syami. Saya minat memanah berkuda ni, yang pertamanya ialah sebab ini sunnah, ada hadisnya. Dan sukan memanah berkuda ni, dia membina kekuatan fizikal kita, dia membina kekuatan mental, dan mengajar kita untuk tenangkan diri. Dan memanah berkuda ni juga dia mendidik kita untuk menjadi pemimpin yang bagus. Jadi saya sebelum masuk ke sukan berkuda ni, saya dah main banyak sukan. Saya main tenis, saya main takraw, dan juga saya main bola sepak. Tapi bila saya main sukan-sukan tu, rasa minat tu senang sangat hilang. Jadi bila saya bertukar ke sukan memanah berkuda, saya rasa takkan bosan. Sebab yang pertama ianya sunnah kan. Jadi kita buat sukan ni ada sebabnya. Bukan nak cari menang, bukan nak tunjuk hebat, tapi kita masuk dalam sukan ni sebabnya ia sunnah dan Nabi SAW suka sukan ni kan. Alhamdulillah, saya pernah mewakili Malaysia untuk pergi ke Kazakhstan di dalam pertandingan Yacht Asian Championship 2025 bulan 8, dan alhamdulillah
insya-Allah di bulan 2 akan datang 2026 saya dapat mewakili Malaysia untuk Liga Memanah Berkuda Indonesia di Temboro. Okey, insya-Allah doakan kami tim Malaysia yang akan bergerak ke LMBI Liga Memanah Berkuda Indonesia di Temboro bulan 2 akan datang. Doakan kami supaya dapat podium insya-Allah. Assalamualaikum, saya Muhammad Alfi Syahmi bin Muhammad Sofian. Saya berumur 33 tahun dan saya telah berkecimpung dalam bidang berkuda semenjak saya kecil. Ketika mana ayah saya membeli kuda ketika saya berumur 13 tahun. Jadi ketika itu minat mula datang. Dan hari demi hari kita melihat kuda, melatih kuda, memberi kuda makan. Dan setelah itu ayah saya menjual kuda bila mana kita semua tidak mampu menjaganya kerana tak ada penjaga. Jadi setelah dewasa, maka rasa nak memiliki kuda sendiri. Saya sendiri rasa nak memiliki kuda sendiri. Jadi kita beli kuda. Dan kita juga bekerjasama dengan penduduk di tempat saya. Nama tempat itulah Taman Tasik Putra. Dan di sana kami telah membina satu tempat yang bernama KRT Horse Stable Trono. Dan di tempat itulah kami melatih kuda, melatih atlet-atlet, melatih masyarakat dan melatih sesiapa sahaja pengunjung yang datang untuk berkuda dan memanah. Jadi sepanjang pengalaman saya dalam bidang memanah berkuda, alhamdulillah saya telah melatih atlet-atlet dan ada antara atlet yang telah mewakili negara, ada antara atlet yang telah mewakili klub dan ada antara atlet yang telah mewakili negeri-negeri mereka. Dan ada atlet-atlet yang mana mereka telah memenangi podium-podium dalam sukan memanah berkuda. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami telah dipilih untuk membawa satu pasukan dalam Liga Memanah Berkuda Indonesia, satu badan internasional di Indonesia yang mengelolakan sukan memanah berkuda di peringkat antarabangsa. Dan insya-Allah sukan ini dihadiri oleh pelbagai negara antaranya Singapura, Thailand, Indonesia, Mongol dan Brunei. Kami sangat berterima kasih kepada Royal Habibie kerana telah menaja kami dan kami membuka peluang kepada syarikat-syarikat lain, badan-badan korporat lain dan sesiapa sahaja yang ingin menaja sukan memanah berkuda. Kerana ketika ini sukan memanah berkuda dianaktirikan oleh badan-badan yang besar. Saya ada beberapa negara yang saya pergi untuk berkuda. Antaranya Australia, sebab di Australia ni banyak kejurulatihan kuda di bidang profesional sehingga mereka menjadi contoh dan silibus mereka diterapkan di banyak negara dan menjadi standard kepada bidang berkuda. Dan dulu kita tak tahu yang kuda ni punya perasaan, kuda ni punya insting, kuda mempunyai firasat. Tapi bila mana hari demi hari kita bagi masa dengan kuda, kita bagi passion kita dengan kuda, maka kita tahu yang kuda ni memiliki perasaan yang luar biasa. Yang mana kita pun tidak sangka bahawa kuda ini dia taat kepada tuan dia, kan? Dia mampu membaca hati kita dan dia tahu bahawa apa niat kita terhadap dia. Jadi kita sedia maklum bahawa sukan memanah berkuda ni adalah sukan sunnah yang mana kuda itu sendiri ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat yang special di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa ekor kuda, antaranya Al-Murtajis. Nabi ada kuda yang bernama Al-Lahif. Nabi ada kuda yang bernama As-Saqaf. Itu nama kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gemar berkuda. Apabila ada pertandingan berkuda, Nabi SAW akan datang. Dan Nabi sendiri menganjurkan pertandingan perlumbaan kuda. Nabi sendiri menganjurkan, memang ada sirah Nabi. Nabi menganjurkan sukan memanah berkuda di kalangan sahabat. Jadi pada hari ini stigma masyarakat, mereka rasa memanah berkuda ni adalah satu sukan VVIP, adalah sukan orang-orang kenamaan, sukan orang berada. Tetapi hakikatnya dengan ilmu yang betul, cara yang betul, prosedur yang betul, sesiapa sahaja sebenarnya mampu untuk memiliki kuda, menunggang kuda dan berlatih untuk berkuda. Dan sepanjang pengalaman saya di dalam bidang berkuda,
Alhamdulillah saya telah melatih penunggang-penunggang kuda, melatih pemanah-pemanah sehingga mereka menjadi atlet. Ada atlet di dalam yang mewakili daerah, ada atlet yang mewakili kelab, ada atlet yang telah mewakili negara. Jadi saya sangat bersyukur pada tahun ini kami telah mendapat jemputan dalam Liga Memanah Berkuda Indonesia untuk kami mewakili Malaysia, membawa nama Malaysia dalam Liga Antarabangsa. Dan kami sangat bersyukur kepada pihak Royal Habibie kerana telah menaja kami, dan kami buka peluang untuk badan-badan korporat, badan-badan syarikat yang lain, badan-badan perniagaan yang lain untuk sama-sama menaja kami untuk memajukan sunnah memanah berkuda. Kami sangat berterima kasih kepada Royal Habibie kerana telah menaja kami, dan kami membuka peluang kepada syarikat-syarikat lain, badan-badan korporat lain dan sesiapa sahaja yang ingin menaja sukan memanah berkuda. Kerana ketika ini sukan memanah berkuda dianaktirikan oleh badan-badan yang besar, dan kami sangat berharap usaha sama ini dapat memberi impak kepada masyarakat untuk sama-sama kita menyokong sukan memanah berkuda sehingga sukan memanah berkuda di Malaysia ini menjadi sukan contoh di persada dunia, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita bersyukur dekat Allah kerana Allah Ta'ala gerakkan Royal Habibie. Satu, kita pun yalah, kalau betul kat Malaysia ni banyak lagi sukan yang glamour, tapi kami merasakan bahawa sukan berkuda yang dikenali sebagai sukan berkuda ni amat dekat di hati Royal Habibie. Jadi insya-Allah disebabkan dekatnya hati kami bersama dengan atlet-atlet Malaysia horseback archery, maka pada kali ini insya-Allah Royal Habibie akan bawa cabaran bersama-sama dengan atlet Malaysia di dalam horseback archery di LMBI Temburu 2026. Bertepatan dengan semangat Royal Habibie, kami bukan sahaja mencari pemenang, tapi kami mencari mereka yang ada semangat, yang istiqomah, yang hari-hari ada semangat juang Harimau Malaya. InsyaAllah Royal Habibie untuk anda. Jumpa anda di LMBI 2026 5 hingga 7 live streaming TV Nasional Indonesia. Segalanya dia.